Dengan Tun Faisal ni, hubungan saya dengan dia mesra. Saya rasa macam ni lah. Jangan tanya hubungan saya dengan dia, tanya ketua-ketua bahagian ni, hubungan dia orang dengan Tun Faisal macam mana. Saya pasti jawapan mereka ialah kami menyayangi Tun Faisal dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Cuma kita minta supaya kurangkan sikit pengambilan gula. Dia hyper ni payah sikit. Sebab pada hari PAT tu, sebelum perbahasan usul, sebenarnya saya terserempak dengan dia di Dewan. Saya kata, Tun, saya minta sangat usul ni tak payahlah bawa, dan tak payahlah cerita benda pelik-pelik. Jom kita duduk tengok betul-betul SD macam mana. Dia kata tak payah. Dia brush off macam tu je. Dan ini realitinya. Dan bila kita cakap dengan Tun Faisal ni semua boleh jadi saksi ni, saya tak buat cerita. Semua depan ni bodoh belaka dalam kepala dia. Ketua-ketua bahagian ni memang mangkuk ayun, tak boleh harap semua ketua-ketua bahagian, tak faham perlembagaan. Itu kalau karakter Tun Faisal. Dan itulah dia ketua penerangan kita. So dalam kata lain, untuk menjawab soalan tadi, hubungan saya dengan Tun Faisal amat mesra.